Ustaz, betul kau jemur baju waktu malam nanti jin kecing kat baju tu? Boleh ke jemur baju waktu tengah malam? Orang tak jemur baju waktu malam kerana matahari sudah tak ada. Orang jemur tengah hari, jangan buat pelik gak. Bapa awak ni? Orang tak jemur tengah malam. So, matahari tak ada dah. Memang orang jemur tengah malam nampak ada masalah. Dia panggil lose control. Lose dia punya lose. Hilang dia punya memori dekat dia tu hilang. Jadi tengah malam orang tak jemur baju kena cahaya matahari. So, kedua, jemur tengah malam tu menyebabkan air tu duduk mendak di baju. Kalau kita pakai baju yang jemur tengah malam, kena air pula jadi gatal tubuh. Tubuh jadi gatal. Ketiga, bapa tak jemur tengah malam kerana mudah orang nak curi baju kita. Tengah malam kan? Kalau tengah hari nampak, jauh lagi nampak dah. Oh, nak ambil baju kita. Ambil, boleh tengok kita. Jauh lagi. Kalau tengah malam, orang tidur belakang. Keempat, apabila orang boleh mudah curi baju kita, orang mudah nak buat khianat kita. Nak sihir ke, nak fitnah kita ke. Nak sihir ambil baju kita ke, nak pekung baju kita dalam rumah orang ke. Orang kata curi ke. Masalah belakang. Orang lain curi, dia bawa baju kita. Walau dok pekung. Baju kawan ni. Salah. Jadi banyak fitnah lah. Tengah malam ni tidak sesuai. Ulama kata, orang-orang tua kata, gitulah. Sebab kenapa tak jemur tengah malam. Jin kecing tak tahulah apa dia. Ya Allah, kalau tak tahulah. Tengah malam lagu tu, moleknya benda-benda sunat tutup. Supaya tidak masuk penyakit. Penyakit masuk. Jin kau benda-benda tak comel tak masuk. Betul kau makanan minuman yang tidak ditutup setan akan kecing di situ. Bukan kata setan kecing, tak tahulah setan kecing kau apa dia. Cuma apa dia benda-benda tak comel masuk. Penyakit, habuk, wabuk ni masuk ke udara, masuk di air. Maka sunat baca bismillah sekalipun letak sebatai ping tak gini. Buat isyarat baca bismillah. Dalam kitab nama apa dia? Apa dia dah? Syarah kepada Matai Zubak tu ada satu cerita. Dalam Matai Zubak kata sunat kita letak kayu. Naik bekas buka sunat kita letak kayu, baca bismillah, letak kayu. Letak kayu gini. Dia pun mikir kata letak kayu benda-benda boleh masuk. Maka dia pun buat jugalah muka sunat Nabi letak. Dia pun tidur satu malam. Tengok dia tidur, dia tengok ada seekor ular nak masuk dalam gelas dia, nak masuk dalam tempat air dia. Setiap kali nak masuk, terlecak. Masuk, tendang. Padahal dia tak kayu saja, kerana baca bismillah. Berarti malaikat akan jaga, seolah-olah wakil ke situ. Jadi tempat benda-benda, Nabi kata tutup pintu baca bismillah, tutup nyela baca bismillah. Kerana pintu yang baca bismillah, syaitan tak boleh masuk. Hatu tak boleh masuk. Dia tutup tak baca bismillah, tu syaitan jumpa hatu, jumpa kabul. Jadi baca bismillah, tutup pintu. Maka syaitan tak boleh masuk. Macam Dracula jugalah. Dracula ke, dia kalau nak masuk rumah orang, dia kena orang ajak masuk. Kalau orang tak ajak, dia beradab. Dia ngaji pondok. Jadi orang tak ajak, dia tak akan masuk dalam rumah tu. Maka, kalau pintu kita tutup, insya-Allah syaitan tak masuk. Sebab tu jangan dedah, buka apa dia apa semua, takut syaitan masuk. Kecing tak tahulah, takut syaitan kecing atas makanan tu, apa tu kiasai, kau apa dia, ataupun syaitan kecing sungguh, kau apa dia, tak tahu.